Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Set 1 bagi kursus LMCA 1212 Sastra Siber, diwakili oleh saya Noalia binti Azmin dan rakan pembentang saya, Nufaikah binti Asman. Hari ini, kami ingin membentangkan projek bersama komuniti kami yang bertajuk Warisan Berkumandang Semula. Seterusnya, mari kita lihat pengenalan aktiviti. Program Warisan Berkumandang Semula ini memfokuskan kepada 3 perkara utama. Pertama, menghidupkan semula keindahan seni muzik klasik dalam kalangan generasi muda hari ini. Kedua, menggalakkan peserta menggunakan teknologi digital dan AI untuk mempromosikan warisan budaya kita. Ketiga, memberi peluang kepada peserta menggabungkan unsur tradisional dengan inovasi baharu bagi menghasilkan karya yang menarik. Seterusnya, kita beralih kepada objektif program. Terdapat 4 matlamat utama yang ingin kita capai. Pertama, inovasi kreatif. Kita ingin memperkenalkan Suno AI sebagai medium untuk peserta mengasah kreativiti dalam mencipta lagu klasik. Kedua, kesedaran warisan. Memupuk kembali kecintaan generasi muda terhadap seni muzik tradisional yang kian dilupakan. Ketiga, apresiasi digital. Menggalakkan interaksi seni yang lebih moden dan kreatif selari dengan perkembangan teknologi masa kini. Keempat, pemeliharaan warisan. Membuktikan bahawa teknologi AI bukan satu ancaman, sebaliknya alat inovatif untuk memelihara warisan budaya kita. Bergerak kepada perjalanan program. Ini adalah cara mudah bagaimana peserta menggunakan aplikasi Suno AI. Langkah 1. Pengguna hanya perlu menulis prompti lirik bertemakan klasik di bahagian atas, atau biarkan AI menjananya secara automatik. Langkah 2. Di bahagian style, pengguna boleh memasukkan genre atau instrumen yang diingini, seperti contoh di slide. Kita boleh masukkan elemen suara P. Ramlee, alunan gamelan, seruling, mahupun violin untuk menghidupkan semula di zaman dahulu. Langkah 3. Akhir sekali, hanya perlu tekan create dan tunggu AI menyiapkan lagu tersebut dalam masa beberapa saat sahaja. Hai, nama saya Alia. Di sini saya bersama Saya Anis dan saya Syah Dan saya Safina. dan nama saya Liana. Nama saya Arisa. Saya Alisha. hari ini kami akan lakukan aktiviti bersempena tugasan kami yang bertajuk Warisan Berkumandang Semula. Okey, sebelum kita melakukan aktiviti, saya nak tanya Anis dengan Syah lah. Kamu berdua ada minat lagu klasik tak? Lagu-lagu zaman 1990-an ke? Ada saya ada minat. Salah satu lagunya ialah Pesta Mona Budi by Saloma. Kalau saya minat Suara Takbir daripada P. Ramlee. Ikan Kekek by Saloma. Ikan Kekek by Saloma. Sangat menarik. Lagu klasik tu maybe daripada P. Ramlee. Tajuk Itulah Saya. Ada yang saya suka, nama dia Gurindam Jiwa by Nordin Ahmad. Saya pun macam dia juga. Untuk aktiviti ini, saya akan berikan Suno AI kepada mereka berdua untuk cuba hasilkan lagu daripada AI yang bertemakan ataupun vibe seperti zaman 1950-an ataupun lagu-lagu lama lah, lagu-lagu klasik. Jadi kita akan, Anis dan Syah akan buat aktiviti ini bersamalah. Kain songket pijit di pinggang, langkah diatur si gadis Kan? Boleh abang kita bagian melihat pakai AI. hati pun bimbang, Sebab tu suara mata dia macam bertentang suara terus penyanyi jatuh cinta. Betul. Berbaju kemeja berseluar jengki, Wah.
sound dia sangat nostalgic Macam dulu waktu kecil-kecil dengar kat TV kan. Dah. Orkes berbunyi sungguh berani, Not that bad. muda dan mudi menari di hati. Rambut di posmen minyak. Sedap lah. Okey lah juga. Bunyi macam bukan AI yang buat. Macam dia punya instrumen semua tu bunyi betul. Melodi dia pun bunyi klasik. Korang dah dengarkan lagu tadi? Boleh tak sekarang kita orang nak tanya apa pendapat korang tentang lagu yang Suno AI tu buat, tentang lagu tradisional kita sekarang? Saya rasa dia punya melodi pun bunyi macam klasik. Lepas tu lirik-lirik dia pun dia gunakan bahasa yang klasik. Lepas tu suara penyanyi dia tu macam manusia betul. Saya rasa macam lagu-lagu yang diperbuat daripada AI ni, dia boleh je tarik orang ramai untuk dengar balik lagu-lagu klasik tu, sebab dia memang bunyi lebih kurang macam lagu-lagu klasik yang dulu tu. Tapi cumanya bila diperbuat daripada AI, generated by AI, ada macam persepsi yang buruk lah oleh orang ramai, sebab mungkin tak ada aspek originality tu. Jadi mungkin orang akan tak nak dengar. Pada pendapat saya rasa penggunaan AI ni macam agak generous, sebab zaman sekarang kan kita ada taste untuk genre masing-masing kan. Ada genre yang kita suka hip hop, kita suka pop, apa semua tu kan. So in order to menghidupkan balik lagu-lagu klasik dan tradisional, kita boleh ubah genre tu jadi orang rasa macam sedap sebenarnya, lagu sedap apa semua. Bagi saya macam itulah. Okay, so bagi saya, first thing saya nak komen yang lagu yang di-generate pakai Suno ni memang best. Okay, and macam mana dia boleh menghidupkan kembali dekat zaman sekarang ni is, bagi saya, mungkin dulu untuk generasi sekarang mereka kurang kenal P.Ramlee dan sebagainya, artis-artis dulu. Tapi bila kita boleh generate pakai Suno ni, means macam kalau orang tu dia nak try benda baru, maksudnya dia nak create the music tapi nak make it classical, contohnya dekat contoh sekarang ni. Tapi kalau contoh orang tu suka R&B tapi dia nak try creativity dalam cara dia yang tersendiri, so dia boleh pakai Suno AI untuk create lagu yang baru-baru macam ni. Dan saya rasa memang kalau kita contohnya release lagu ni kan, orang mungkin akan terkejut sebab dia daripada AI. Sebab kalau saya first time saya dengar, saya rasa dia tak macam daripada AI, macam daripada penyanyi. Pada pandangan saya, lagu ni sebenarnya not that bad lah. Sebab untuk sekali dengar, dia dengar macam di-compose oleh penyanyi-penyanyi lama lah. Bagi saya benda ni sangatlah macam boleh induce untuk masyarakat kita suka lagi kalau dia digunakan dengan sebaik mungkin lah. Mungkin boleh kita produce another song that lagi okay, bila sebab sekarang kan selalunya sound-sound akan trending. Bila trending ni dia akan induce orang untuk search more pasal benda ni. So lagi ramai yang ni lagi bagus lah untuk kita punya macam history. Saya rasa lagu ni best lah sebab dia still somehow ikut melodi orang zaman-zaman dulu lah. Kira macam tak adalah terlampau moden sangat, kira nostalgic sangat lah. Bagi saya suara tak adalah berapa nak AI pun, cuma kadang-kadang suara dia ada sedikit macam suara orang sekarang lah. Sebab zaman dulu kan suaranya macam lain sikit berbanding kita sekarang. Dia macam ibaratkan suara tu suara zaman sekarang tapi nyanyian dan melodi tu zaman dulu punya. Jadi overall dia awak bagi rating untuk lagu ni berapa? 8/10. Per 10 9.5. Bagi saya 9 lah. Untuk instrumen dia maybe sebab saya tak gemar sangat lagu yang begitu slow, maybe dalam 7. Tapi untuk dia punya lyrics, dia macam memang dikompos dengan baik lah. Sebab saya nampak dia macam menggunakan perkataan-perkataan Melayu klasik dan bukan macam bahasa rojak. So saya bagi macam 8. Saya bagi 3 dari 5. Kalau Arifah? Saya bagi 4 dari 5. 4 dari 5. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bye. Sebagai penutup,
Berikut adalah refleksi ahli kumpulan kami terhadap projek ini. Pencapaian utama, kami berjaya memperkenalkan konsep seni berinovasi yang menggabungkan elemen warisan, kreativiti, dan AI dalam satu platform yang menarik. Cadangan penambahbaikan, untuk masa hadapan, kami melihat keperluan untuk menyediakan lebih banyak aktiviti interaktif agar peserta dapat menghasilkan karya mereka sendiri secara langsung menggunakan teknologi ini. Inspirasi kolaborasi. Kami juga mencadangkan sesi perkongsian bersama pakar seni dan teknologi untuk memberi impak ilmu yang lebih mendalam kepada komuniti. Jangkauan digital. Akhir sekali, penggunaan platform digital dan penganjuran pertandingan kreatif amat penting untuk meluaskan penglibatan masyarakat dalam menghargai warisan kita. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.